Assalamualaikum. Salam, mana pergi ni? Dah 2-3 hari tak balik. Aduh, mana lagi Neng? Mak bini nombor 3 akulah. Silinda dekat ni, Taman Kenanga aku pergi ni. Aduh, Kenapa tak balik? aku lewat balik ada sebab Neng. Sebab apa ni? Anak akulah yang kecil tu. Dah pergi bini nombor 2, nombor 3, balik je cari masalah cerita dengan aku. Kau nak cerita apa ni? Yalah, cuma pasal apa aku nak bagi tahu, pasal apa aku balik lambat. Itu hanya aku nak bagi tahu. Semalam anak aku demam dia demam tau. Menyenyek dia demam, nangis dia demam. Lu cerita dengan aku apa anak kau? Alang, kau dengar lah aku cerita dulu. Kau tak dengar lagi, kau dah menyampuk. Dengar dulu apa aku nak cerita kan. Lepas tu, tadi awak pergi dia klinik. Oh, doktor kata, cek dia punya ni jantung semua, belakang semua dia cek. Dia kata, mungkin anak awak ni ada masalah jantung, dia kata anak awak ni. Pasal apa itu? Sebab dia menangis tak berhenti. Budak, pasal apa? Tahulah budak kan. Dia nak bercakap tak tahu. Jadi bila dia sakit tu dia melalak, menangis saja dia. Ini yang masalah aku ni. Hari doktor kata dia kasih aku surat, so pergi hospital. Oh, doktor bagi surat pergi hospital. Petang tadi aku pergi hospital. Bawa balik hospital ni terus bawa balik dia. Itu aku balik sini. Lah, kau dah menggatal nak kahwin 2-3. Bukan begitu. Masalah kau tanggung lah. Jadi doktor kata awak punya anak ni saya akan rujuk dekat IJN pasal apa, dia ada masalah jantung, ada 2 tersumbat dekat dia punya jantung, ada 2 saluran jantung dia tu ada tersumbat. Doktor kata tau. Ada aku dah risau ni. Tapi doktor kata kalau awak pergi sana mungkin awak kena siapkan duit awak lah. Pasal apa? Tak tahulah doktor sana mungkin buat operasi macam mana ke ataupun dia tangguhkan tu tak tahu. Tapi siapkan duit dulu dalam 5,000 dia kata. Masalahnya aku tak ada duit Neng. No. Nak buat apa? Aku tak boleh buat apa. Macam Neng. Kau tak ada Adik aku nak minta bantuan daripada kau Neng. Aku tak ada duit, 5,000 je Neng aku Tak ada pinjam. duit, tak ada Habis dekat akaun bank kau aku tengok sampai 30-40,000 aja. Tak ada, aku tak ada duit. Iyalah aku tahu memang bukan dia aku, dia engkau. Yalah aku punya pasal lah. Kau ada bini, tapi tak ada aku- anak, aku punya pasal duit aku tak mengeluarkan. Tapi takkan aku tak boleh bantu Tak boleh, sikit. tak boleh. Kalau anak aku bantu. Aduh, Anak orang aku ya. tak bantu. Kalau anak aku bantu. Jangan buat ni macam ni. Tak ada. Buat macam ni, Ini kau dah semua menggatal nak kahwin bukan 2-3, gatal, semua dah tanggung jodoh. lah. Yalah dah jodoh, ada jodoh kau pergi jalan. Tak ada aku ada akal satu. Aku suka hati kau, akal Aku kau. ada akal. Suka hati kau. Aku nak ambil barang aku. Okey, ambil barang kau. Terkadang kau ada ambil. Ni Neng. Apa harta karun kau ni? Inilah salah satu yang dapat aku berkorban untuk anak aku Neng. Lain aku tak kaki dapat. kau ni? Ini kaki palsu aku ni aku dah tak boleh pakai lagi. Sempit. Habis? Jadi aku ingat nak hantar nak pergi tolak kat kedai yang aku ambil tu, kat aksesori kedai yang jual buat kaki palsu ni. Habis tu kau nak ambil duit tu kau nak kasihkan anak kau ya? Iyalah berkorban untuk anak, apa salah ini untuk anak Tapi aku. kau tak kasih. Ya Allah, kalau ada lebih aku kasih lah, tak ada lebih macam mana aku nak kasih. Ini anak pentingan dulu. Boleh. Dia baru nak rasa hidup. Patut. Baru nak rasa dunia, hidup kat dunia ni. Lebih tu. Aku biar tak ada kaki pun tak apalah Neng. Janji anak aku boleh boleh sembuh lagi pada penyakit dia. Kaki ni tak ada. Pasal aku dah ada umur. Kaki satu ada tu. Ini kaki memang aku boleh pakai. Ini kaki aku tak boleh pakai. Sempit. Lebih duit tu bagi aku balik duit ni. Aku nak. Aduh. kau Ni jual. kemarin aku beli ni 10,000. Ni kaki. Ya. Jadi kalau dia baik lagi kaki tu tengok. baik lagi. Jadi tolak kat dia balik. Kalau dia kasih 5,000 pun alhamdulillah lah. Yelah. Dapat aku hantar anak aku pergi IJN dekat Sedang. Kalau lebih nak 5,000 bagi aku duit tu. Aku nak separuh, nak sikit. Kau nak sikit juga. Nak juga. Engkau tak ada. Kau ada bini kedua, aku bini pertama. Betul, kau tak ada fikir. Ini bukan pasal bini, ini anak aku ni. Aku berkorban untuk anak aku. Ada lebih 5,000 dah betulkan kaki, dah bagi anak kau. Yang lebih tu kau jangan kasih bini kau nombor 2, bagi aku. Anak kau dah bagi 5,000, lebih tu bagi aku. Yalah, kalau doktor kata 10,000 apakah macam mana lagi aku nak kena tambah duit tau. Kau ingat nak betulkan saluran jantung dia tu bukan kata 1,000 2,000 tau. Ada orang sampai 20,000 pun ada tau kena tau. Ini aku cubalah tawakal dulu. Kalau dapat Allah Ta'ala izinkan 5,000 lah. Alhamdulillah lah. Kalau lebih bagi aku duit. Ini aku nak simpan dulu. Pergi simpan. Aduh, hai.
Nak simpan ke mana tu? Ha? Ah, Oh, simpan sini dulu lah. kau nak simpan ke mana? Besok aku pergi bawa kat kedai apa? Kedai kaki palsu tu aku tanya dia berapa dia boleh ambil. Nak bawa mana ini? Sini lah aku tidur. Dari sini ya? Ha.